Assalamualaikum. Yang mana tengah mencari Mercedes-Benz C-Class, E-Class, boleh tengok video ni sampai habis. Hari ni kita nak review sebiji Mercedes-Benz yang ni C200 CC 2.0 auto tahun 2014, register 2018. Yang ni model import. So kereta ni memang cantik sangat. Yang ni AMG line So kereta ni memang cantik. Korang tengok bumper depan ni. Yang ni bumper AMG, grill AMG, semua cantik lagi, kemas. Kereta masih cantik, cat semua masih original. So lampu depan owner dah buat smoke. Sport rim 19 inci, original AMG. Bahagian tepi ni semua cantik lagi. Untuk yang model import, dia ada sunroof nampak? Yang ni semua masih okey lagi. Luaran memang cantik, tak ada masalah. Untuk bahagian belakang, korang tengok. Bahagian belakang dia memang cantik, bumper AMG. So ada diffuser. Yang ni exhaust owner dah buat So bunyi dia memang padu. Lampu belakang pun masih cantik lagi. Bonnet belakang ada power boot So nampak tu. Memang semua function lagi. So kita tekan pun dia tutup. Semua okey lagi, tak ada masalah. Bahagian dalaman jom kita tunjuk. Untuk bahagian dalaman korang tengok. Untuk yang spek AMG, steering dia, gear belakang steering, ada push start button. Dashboard dalaman color gelap. So memang cantik. Seat leather pun masih cantik, kemas. Karpet AMG So korang tengok. Yang ni original, bukan kita taruh saja-saja. So bahagian seat belakang korang tengok. Seat belakang pun cantik, kemas. Karpet AMG. Korang tengok panel aircon pun cantik So kereta ni condition dia 9.5/10. Harga yang kita nak jual RM69,900 sahaja. Yang mana ada bajet boleh sangat beli kereta ni. Ataupun korang boleh tambah sikit, ambil yang ni Okey geng, yang mana boleh tambah sikit duit tu korang tambah, boleh ambil yang putih ni. Yang ni Mercedes-Benz C350e AMG juga Yang ni pun baru masuk. Tahun kereta 2018. Yang ni 2.0 plug-in hybrid. So yang